Berita boom hari ini. Penyanyi Fina Jebat akhirnya memfailkan perceraian terhadap Datuk Zainal Abidin Hassan selepas perkahwinan mereka berlarutan tanpa penyelesaian. Proses perceraian difailkan pada Disember tahun lalu dengan prosiding pertama dijadualkan pada April ini. Keputusan itu diambil kerana hasrat Fina untuk dilepaskan secara baik didakwa sering diabaikan dan dijanjikan perubahan yang tidak ditepati oleh Zainal. Beliau menegaskan perceraian itu bukan kerana isu nafkah. Zainal menunaikan tanggungjawab dari segi kewangan, tetapi kerana beliau menginginkan kasih sayang dan perhatian sebagai suami dan bapa untuk dirinya dan anak mereka. Fina turut menafikan dakwaan mereka sudah bercerai dan menekankan perkahwinan mereka selama ini dirahsiakan termasuk daripada isteri pertama Zainal. Langkah ini diambil demi kesejahteraan diri dan anaknya, bukan faktor material.